Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Situasi itu jelas menzahirkan musibah yang dihadapi rata-rata mangsa banjir di Johor pada kali ini. Manakah tidak, segala persiapan Syawal yang bakal menjelang kurang 10 hari lagi hanyut dan rosak di badai air banjir. Perasaan pilu itu diceritakan pasangan warga emas dari Kampung Pasir Tebrau, Johor Bahru, Arif Arifin dan Kasirah Yusof. Ujar mereka, segala persalinan dari hujung rambut hingga hujung kaki disediakan anak-anaknya lebih awal. Namun kini tiada apa yang tinggal. Apabila baju raya, samping, songkok dan kasut raya hanyut hilang entah ke mana dibawa arus banjir. Malah pakaian lain ada yang disaluti lumpur tebal. Ini masalah raya dah dekat. Tapi banjirnya datang. Malangnya yang menjadikan tak senang hati ni, baju anak-anak dah beli kan. Songkok, selipar, baju sekali banjir habis dengan sapu semua. Bukan sedih lah, dah hibur lah. Pasal, yelah benda peruntukan kan kita takkan nak beli lagi. Nak beli orang tua tak kerja. Untuk harapkan anak, tapi anak bagi dimakan sapu banjir. Habis nak cerita apa lagi? Tak ada cerita apa-apa lah. Raya macam mana tahun ni? Raya je, raya orang tua, tak kisah. Kalau dia datang, anak datang, insyaAllah mesti datang lah. Itu aja. Nah, baju-baju ni tak tahulah, kalau ada masa, kalau ada duit nanti kita belilah. Kalau tak ada duit, diam aje lah. Pakai baju yang orang kasih. Sudah terbiasa dengan keadaan banjir sejak 40 tahun lalu, berikutan Sungai Pandan yang terletak hanya kira-kira 50 meter dari rumah mereka. Arif berkata banjir kali ini hampir sama dahsyat seperti 19 tahun lalu. Kepulangan anak-anak hujung minggu ini untuk membantu pastinya meringankan sisa kudrat yang ada. Namun bantuan tenaga sukarelawan masih diperlukan bagi menjadikan Syawal yang disambut dalam keadaan apa adanya ini terasa lebih indah. Nah, yang duduk kampung ni semuanya orang tua, berdua, kalau ada anak pun sekali-sekali datang. Jadi apa yang nak dikisahkan dengan makan, makan tak perlu. Bukan tak makan, tapi tak perluan, tak perlu makan. Tenaga je. Nah, tenaga untuk tolong ni, tengok ni. Ini sampai bila nak kemas ni pun tak tahu, ni dah semua. Ini ada sebahagiannya yang kita dah keluarkan. Itu tak jadi masalah, tapi sekarang tenaganya tak ada yang bantu lah. Minta bantuan tenaga kalau boleh.